Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Iman binti Harun, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Maharaja Lela, kod sekolah AEE 8703. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang bukan sekadar ditulis dengan tinta tapi lahir dari rasa. Sebuah karya yang mengajak kita berhenti sejenak, bernafas dan merenung. Judulnya ialah Surat dari Semesta, Volume 2, Bahagia Itu Sederhana, karya Sophia Roses. Buku ini diterbitkan oleh Zaf Press pada tahun 2023. Buku ini ialah sambungan kepada Volume 1, tetapi boleh dibaca secara sendiri tanpa kehilangan konteks. Buku ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, Patah Hati Terhebat, bahagian kedua, Bahagia Tanpa Alasan, dan bahagian ketiga, Teruntuk Pemilik Hati yang Tuhan Restui. Ia mengandungi ratusan catatan ringkas, puisi reflektif dan luahan jiwa yang ditulis dalam gaya yang tenang, jujur dan menyentuh. Dengan ketebalan sekitar 180 halaman, buku ini sangat ringan dibaca tetapi syarat dengan makna. Ia tidak mengajar kita cara untuk bahagia, tetapi membisikkan bahawa bahagia itu sebenarnya sederhana jika kita mahu melihatnya dari sudut yang betul. Antara kekuatan utama buku ini ialah bahasanya yang mudah namun sangat dalam. Setiap catatan terasa seperti satu surat dari semesta, seakan-akan ia ditujukan khas buat kita yang membacanya. Contohnya, semoga kita semua bisa sembuh dari luka yang tak pernah kita cerita pada sesiapa. Gaya penulisan Sophia tidak puitis secara klasik, tetapi emosional dan reflektif. Ia mengangkat suara hati yang sunyi, memberi ruang untuk pembaca rasa dilihat, difahami dan tidak sendirian. Buku ini membawa pelbagai tema iaitu kesakitan, pemulihan, keikhlasan, reda, harapan dan cinta diri. Ia sangat sesuai untuk pembaca yang sedang dalam proses pulih dari kesedihan, kekecewaan atau mencari makna hidup yang lebih tenang. Antara mesej yang dibawakan ialah bahagia itu tidak perlu sempurna dan tidak mengapa untuk rasa lemah. Sophia juga menulis dengan nuansa spiritual tetapi tidak menghakimi. Setiap patah katanya mengandungi unsur terapi emosi yang sesuai untuk remaja, dewasa muda atau sesiapa sahaja yang pernah terluka dan ingin sembuh. Kelebihan buku ini ialah ia boleh dibaca secara rawak dan tak perlu mengikut turutan. Kita boleh membaca mana-mana halaman dan tetap merasa ditemani oleh kata-katanya. Namun, bagi sesetengah pembaca yang sukakan struktur naratif panjang atau cerita berplot, buku ini mungkin terasa terlalu ringan atau terlalu banyak ruang kosong. Tapi sebenarnya, ruang itulah yang memberi nafas kepada hati yang penat. Kesimpulannya, Surat dari Semesta Volume 2 adalah buku yang sesuai untuk dijadikan teman waktu sunyi. Ia bukan sekadar bacaan tetapi juga satu bentuk pelukan buat jiwa yang sedang mencari makna, bahagia dalam kesederhanaan. Jika anda pernah rasa hilang arah atau sedang belajar mencintai hidup perlahan-lahan, bacalah buku ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat membaca.